Alhamdulillah, telah selesai binaan daripada tim Farel 88. Hari ini kita berada di lokasi Malau Jitra. Okey, siap banglo yang berharga RM118,000 ni. So, hari ini simbolik serahan kunci daripada tim Farel 88. Kami daripada pihak Farel 88 memohon maaf andai ada kesilapan, kelemahan tu daripada kami. Dan sempena dengan serahan kunci hari ni, tim Farel 88 nak minta halal lah daripada tuan rumah. Semoga binaan ni tuan rumah berpuas hatilah dengan binaan daripada tim Farel 88. Saya pun berpuas hati lah dengan bina dengan Farel 88 ni. Dan komitmen dengan kerja-kerja yang sangat baik. Kami sangat berpuas hati dengan semoga Farel terus maju jaya. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih banyak. Melangkah bersama impian, rumah idaman jadi kenyataan. Setiap pelan kami Saya Puan Nur Azah binti Samad. Saya Muhammad Nazri bin Taib. Sekarang ada di Kampung Kandih, mungkin Malau, Jitra, Kedah. Rumah ni kami bina 3 buah bilik dan 2 bilik ayam. Rumah ni dibina atas tanah pusaka lah. Dan kami sendiri lah yang akan duduk rumah ni. Cari-cari tu saudara lah. Ada saudara bercerita pasal Farel 88 ni. Jadi kita pun berminat. Lepas tu kau cuba cari pula dalam FB, dalam TT bawah semua. Lepas tu memang kami pun terus pergi lah ke pejabat di Yan tu. Hari yang sama juga kami pun setuju menerima Rahim lah. Kan? Encik Rahim. Dia mudah lah. Rahim kita call dia pun okey. Dia boleh jawab. Lepas tu dia pun cepat lah, segera lah kalau tanya apa pun. Ya, Alhamdulillah memang kami berpuas hati sangat lah dengan hasil ni. Dengan masa yang diberikan pun tepat lah 8 bulan. 9 lah. Kira dia macam memang dah terbaik. Kita takkan nak bagi sampai 10. Macam tu. Boleh lah bina dengan Farel 88 sebab dia betul-betul tak scam lah. Tak macam yang mana-mana biasa jadi tu. Kalau masa dia pun tepat, berurusan pun senang. Lepas tu dia punya kita sign perjanjian dengan lawyer apa semua. Jadi banyaklah mudah, urusan dia mudah. Farel bina, kami bahagia.